Polis Diraja Malaysia PDRM akan menghantar pegawai untuk mengambil keterangan Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor berhubung kenyataan Menteri Besar Kedah itu yang didakwa menyentuh isu kaum pada ceramah politik di Jempol baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kes berkaitan Muhammad Sanusi itu masih dalam siasatan lanjut. Beliau berkata demikian ketika sidang media sejurus meninjau pusat mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan King George V di Seremban pada 1 Ogos. Sebenarnya perkara ini masih lagi dalam siasatan. Kita cuba mendapatkan kenyataan Menteri Besar sendiri. Jadi Menteri Besar berada di Kedah. Pihak KP telah mengatur segala keperluan untuk menghantar pegawai untuk mendapatkan kenyataan beliau. Apapun saya tidak mahu mana-mana pihak membuat sebarang spekulasi kerana ianya memerlukan siasatan yang lebih lanjut, bukti-bukti daripada pihak-pihak tertentu supaya kita dapat melaksanakan kertas siasatan atau melengkapkan kertas siasatan untuk kita serahkan kepada AG nanti. Beliau berkata pihaknya meminta semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan kerana kes itu masih berjalan. Sebelum ini, media melaporkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad dilaporkan berkata menerima laporan berhubung ucapan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu.